Bahwasanya kami Barisan Pengawas Pusat Sumber Sekolah Menengah Sains Tuanku Sen Putra dengan ini berikrar akan sentiasa menjalankan tugas dengan bersungguh-sungguh menegakkan amanah yang diberikan dengan jujur dan dedikasi dalam menjayakan misi dan visi Pusat Sumber Sekolah. Kami juga berikrar akan sentiasa menambah baik pengetahuan dan kemahiran kami, terutamanya dalam kemahiran teknologi dan ICT, supaya dapat menjadi duta ilmu pengetahuan dan sumber rujukan kepada semua warga sekolah. Kami juga akan berusaha untuk mewujudkan generasi berilmu dalam diri setiap murid dan juga sekitaran berilmu di setiap sudut sekolah dan di mana sahaja kami berada. iPad, handphone tidak termasuk sebagai gadget. Handphone tidak boleh digunakan sama sekali di dalam sekolah. Hanya yang dibenarkan sahaja. Jadi penggunaan handphone sama ada hari Sabtu, hari Ahad juga tidak dibenarkan sebab berada di dalam kawasan sekolah. Serta memberikan peluang kepada saya untuk menzahirkan sepatah dua kata sekaligus merasmikan Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan yang Squad Leaders dan Pengawas Pusat Sumber Sekolah Menengah Sains Tuanku Sen Putra tahun 2026.